بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat Jalan Akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau, dengan ilmu seluruh orang salih di darain. Amin. Allahumma amin. Amin. Surat 28, kami katakan hendaklah anda mengadakan bilik dari solat nawafil, iaitu solat sunat selain dari nawafil yang warid, iaitu yang sudah tertentu diamalkan sebelum dan sesudah solat wajib dan sebagainya, di mana anda akan tetapkan waktunya dan anda laksanakannya sekadar beberapa rakaat yang berdaya olehmu, dengan syarat berkekalan amalan itu adalah para salafus salih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bih. Di antara mereka ada yang salatnya pada sehari semalam sampai 1000 rakaat, seperti Imam Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada yang bilik salatnya sampai 500 rakaat, ada yang bilik salatnya sampai 300 rakaat, dan begitulah yang lain-lain lagi. Salat itu ada gambaran lahiriah dan hakikat batiniyah. Ketahuilah bahawa salat itu ada gambaran lahiriahnya dan hakikat batiniyahnya, dan salat itu tiada bernilai apapun pada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesudah didirikan gambarannya dan hakikatnya sebagaimana yang dikehendaki. Adapun gambarannya, maka dia merupakan rukun-rukunnya serta tata tertibnya yang lahir, seperti berdiri, membaca, berukuk, bersujud, bertasbih dan sebagainya. Manakala hakikatnya pula ialah menghadirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat dan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaporkan diri dengan sepenuh himmah serta mengumpulkan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah pemikiranmu hanya tertumpu kepada salat yang kau lakukan. Jangan engkau membiarkan dirimu mengingatkan yang lain dari salat itu, maka dengan itu barulah engkau dikira beradab dengan adab-adab bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang mengerjakan salat itu adalah orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Sabdanya yang lain, idza qama al-'abdu ila salah aqbala Allahu 'alaihi biwajhihi. Jika seorang hamba itu berdiri mengerjakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan wajahnya kepada hamba-Nya. Hendaklah anda tidak mengerjakan salat nafil mutlak pada waktu salat nafil yang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau memang biasa dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang pernah diserukan oleh beliau, kecuali sesudah anda membuat salat yang ini dahulu dengan sepenuhnya. Di antaranya ialah salat-salat nawafil yang sudah diserukan untuk diamalkan sebelum dan sesudah salat-salat fardu, dan salat-salat itu sudah pun terkenal masyhur, maka tidak perlu disebutkan lagi di sini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang perihal menjaga waktu, dan kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan waktu hamba-hambanya dengan as-salat. Jadi telah menyusun jadual waktu hamba-hambanya dengan salat-salat fardu sehari semalam, dikerjakan 5 kali setiap hari, akan tetapi diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala 50 kali salat fardu. Salat 5 kali, akan tetapi ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 50 kali, macam kita salat 50 kali. Dan pahala salat fardu adalah seperti 70 kali salat sunat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak boleh nak bayangkan berapa banyak nikmat kita jaga salat fardu 5 waktu sahaja. Itu merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sendiri merasakan ketenangan dan kenikmatan menunaikan solat fardu. Jadi selepas kita menunaikan solat fardu, subhanallah, kita rasa fikiran rasa tenang, hati rasa lapang,
rasa gembira dan sebagainya, itu daripada perkara yang mungkin antara yang terkecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang telah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat-nikmat yang lain yang tidak kita ketahui jauh lebih besar daripada apa yang kita ketahui. Dan setelah mendirikan solat yang fardu, maka memperbanyakkan solat sunat. Dan solat sunat unwanul mahabbatil abd li rabbih, iaitu memperbanyakkan ibadat sunat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar, semakin dalam, semakin mantap kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah untuk dia memperbanyakkan daripada ibadat-ibadat sunat. Kerana dia merasakan ianya merupakan satu hubungan dengan Allah. Semakin banyak dia berhubung dengan Allah, semakin hilang rasa rindu. Hilang tu tidaklah, tapi maksudnya dia rasa terubat rindunya apabila bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan nak makin banyak, lebih banyak dilakukan, semakin dia rasa tak cukup, semakin dia rasa kurang. Wahakala, sehingga sebahagian orang salih wiridnya sehari semalam ni 1000 rakaat, selain daripada solat-solat sunat dari yang telah ditetapkan, selain daripada solat-solat sunat yang telah ditetapkan daripada rawatib dan daripada witir dan duha dan sebagainya. Wahakala. Dan kalau ada orang yang bertanya macam mana nak ada masa solat sunat sampai 1000 rakaat sedangkan waktu itu sangat singkat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan waktu yang pendek buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk memanjangkan waktu yang pendek kepada hamba-hambanya yang saleh, hatta kepada hamba-hambanya yang menjadi asbab fitnah, menjadi asbab kekufuran kepada hamba-hambanya yang lain, seperti Ad-Dajjal. Allah Subhanahu wa taala panjangkan masanya, yakni dalam masa 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu dan sebagainya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memanjangkan waktu yang pendek, yakni 24 jam dipanjangkan sehingga setahun. Untuk apa? Untuk Dajjal menyesatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang untuk nak sesatkan orang lain, Allah berkuasa untuk memanjangkan waktu tersebut. Untuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih mudah untuk diberikan perkara-perkara yang mungkin luar daripada yang apa yang mampu untuk kita fikirkan. Maka untuk menunaikan solat seperti 1000 rakaat, membaca khatam sehari semalam seperti mana yang disebutkan dalam riwayat, ada yang paling banyak 5 kali khatam di waktu pagi, 5 kali khatam di waktu petang, di waktu malam. Ini kita pun tak boleh nak bayangkan. Kita nak baca satu muka surat pun kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang dekat setengah jam 15 minit pun tak habis. Baca sikit, masuk termenung, baca sikit, lepas tu tengok handphone, baca sikit, lepas tu tertidur. Wa'adin khalas, wa'adin tak sampai habis satu muka surat, kita tutup, kita pun sadaqallahul azim. Nah, akan tetapi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan mereka dalam menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yakni mereka tak kenal penat. Kerana apa? Kerana roh ataupun kecintaan yang ada dalam hati mereka itu telah menggerakkan mereka untuk, walaupun badan itu penat, tapi yakni push the body untuk melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pelik yakni mereka solat sunat 1000 rakaat, 500 rakaat, 300 rakaat, wirid seharian 100,000 daripada la ilaha illallah, khatam Quran dengan bilangan yang banyak, berinfak dengan bilangan yang banyak, dan masih lagi merasakan mereka tak lakukan apa-apa. Kita tak lakukan apa-apa, rasa macam kita ada kelayakan untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah, kecintaan daripada Rasulullah, disukai oleh orang itu, disukai oleh orang ini dan sebagainya, sedangkan kita tak layak untuk mendapatkan apa-apa la ilaha illallah. Nah, kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan salat ini ada dua, iaitu satu, kita perlu beri perhatian daripada segi luarannya, dan satu lagi daripada segi batin ataupun dalamannya. Adapun daripada segi luaran, maka ianya adalah dengan mendirikan salat itu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita belajar dalam hukum hakam fikah apa-apa, dan perlu untuk kita memperbaiki dan memperhalusi ilmu fikah kita, khususnya yang terkait dengan wudu, khususnya yang terkait dengan taharah,
khususnya yang terkait dengan salat, kerana itu perkara yang kita lakukan setiap hari. Perkara yang kita lakukan setiap hari, daripada taharah, daripada wuduk, daripada salat dan sebagainya, maka kita perlu berikan perhatian sehingga semakin hari semakin sempurna salat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segi luaran, daripada segi berdirinya, daripada segi bacaannya, daripada segi makna bacaan yang kita baca daripada surah Fatihah, surah-surah lain, dan tasbih dan sebagainya. Adapun daripada segi dalamannya, menghadirkan diri bersama Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun perlu dididik hati kita, perlu kita berusaha untuk menghadirkan diri kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah pernah sebutkan di sini, contohnya sebelum daripada salat, kita kosongkan fikiran kita, sehingga bila kita masuk ke dalam salat, kita dapat masuk salat dalam keadaan hadir hati kita bersama Allah. Antara asbab adalah dengan menghadirkan hati sewaktu berwuduk. Antara asbab untuk menghadirkan hati sewaktu berwuduk, kita jangan lupa baca doa-doa yang perlu dibaca sewaktu kita mengambil wuduk dan sebagainya. Sebelum salat kita sunat qabliyah. Sebelum salat ada zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digalakkan untuk kita baca sebelum salat, iaitu subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, dan astaghfirullah 10 kali. Maka ini 50 zikir yang dibaca sebelum salat, seperti mana kita baca zikir selepas salat 100 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Maka 50 ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ataupun bersabda kepada salah seorang daripada as-sahabah untuk melakukan zikir ini sebelum salat, yang mana dengan kita berzikir sebelum salat menjadi asbab kita dapat hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, menyediakan hati kita sebelum kita masuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam as-salat, menghadirkan hati dengan Allah. Dan antara asbab menghadirkan hati bersama Allah sebelum salat juga, kita jangan sibukkan diri kita dengan benda-benda lain, dengan handphone ataupun dengan perkara-perkara yang akan membuatkan kita terfikir perkara tersebut sebelum masuk salat. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad akan pesan dekat anak murid dia, jangan kamu datang kepada aku sebelum salat. Jangan datang kepada aku sebelum salat, khususnya dengan masalah-masalah agama ataupun persoalan-persoalan, ataupun nak minta itu, nak minta ini. Sebelum salat khalas khalina. Yakni biar aku masuk ke dalam salat dengan hati yang hadir bersama Allah dan penuh tawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada perkara lain yang difikirkan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila disebutkan bahawa Imam Abdullah bin Al-Haddad sekali dia mengangkat takbir, yakni retak, yakni kalau tak silap dekat rumah dia ataupun dekat masjidnya, yakni tiang dekat situ retak. Sebab apa? Yakni mengangkat takbir dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga letak daripada timur di rumah Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini al-muhim, ini bukan untuk nak sampai kepada tahap kita takbir tak timur itu letak, akan tetapi mengangkat takbir dengan sebenar-benar takbir, iaitu kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada perkara yang lebih kita utamakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengikhlaskan niat dan maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menginginkan daripada salat itu kecuali keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala, melaporkan diri dengan sepenuh himmah dan mengumpulkan hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mengumpulkan hati terhadap Allah, al-jama' ma'allah. Jadi mengumpulkan diri dan hati kita, pemikiran kita, keseluruhan tubuh badan kita itu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tanda-tanda orang yang hadir hatinya bersama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia tak akan perasan pun siapa yang berada di kiri dan kanan dia. Dia tak perasan siapa yang berada di kiri dan kanan dia, wala di depan dia, wala belakang. Sebab tumpuan dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah pemikiranmu hanya tertumpu kepada salat yang kau lakukan. Sehingga disebutkan, hatta kalau kita nak memikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran, contohnya Allah, kita faham sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran, jangan kita tadabbur terlampau dalam ayat Al-Quran. Sebab apa? Sebab tadabbur terlampau dalam ke dalam ayat Al-Quran menyebabkan kita terlupa kita sedang sembahyang. Dan kita akan fikir, makna dia macam ni, mungkin makna dia boleh macam ni, mungkin ulama tafsir ada sebutkan macam ni, macam ni. Khalas, kita sibuk bahaskan perbahasan tafsir dalam solat, sedangkan kita sedang solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta perkara agama pun sepatutnya tak boleh melalaikan kita daripada solat, apatah lagi daripada
perkara-perkara akal dunia. La ilaha illallah. Jangan kamu biarkan dirimu mengingatkan yang lain daripada solat itu, maka dengan itu barulah engkau dikira beradab dengan adab-adab bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal musalli munajin rabbah, sesungguhnya orang yang sedang bersolat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qama al-'abdu ila as-salat aqbala Allahu 'alaihi biwajhihi. Apabila seorang hamba berdiri mengerjakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada hamba-Nya. Subhanallah, Allah beri perhatian kepada kita tapi kita lalai daripada merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kurang adab hamba yang mana Allah memberikan perhatiannya kepada hamba tersebut, tapi hamba tersebut lalai daripada mengerti Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang kita hormat, dengan orang yang kita banyak melakukan kebajikan kepada kita, khalas kita akan berikan perhatian kepadanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan kita daripada ketiadaan, Allah memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala telah jaga kita daripada kita setitis air yang kotor, sehingga kita menjadi seorang manusia yang penuh dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak beri perhatian kepada Allah, tak layak untuk kita beradab dengan Allah ataupun memperlakukan, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sedemikian. La ilaha illallah. Hendaklah anda tidak mengerjakan solat nafil mutlak pada waktu solat nafil yang warid dalam hadis Nabi. Maksudnya dalam setiap waktu. Contohnya kita nak solat di waktu duha. Sekarang ni waktu duha, kita tak selesaikan solat duha dengan sempurna, lepas tu kita nak buat solat nafil yang lain, solat nafil mutlak yang lain. Kita dengar Imam Haddad semayang sunat 100-200 rakaat di waktu duha, tapi maksudnya selepas menunaikan solat duha dengan sempurna. Bukan kalau kita buat dulu solat nafil mutlak, kemudian baru kita buat solat duha 2 rakaat. Dah habis 100 rakaat solat nafil mutlak, lepas tu kita buat duha 2 rakaat lah. Kita sempurnakan solat duha dulu dengan sempurna, sama ada 8 ataupun 12. Ba'din kita ada waktu lagi kita solat nafil mutlak. Tapi untuk keadaan kita sebenarnya kita dah habis solat duha 8 ataupun 12. Ba'din ada lagi solat-solat sunat yang sebelum-sebelum ni kita kena qada, ataupun mungkin ada solat fardu yang mungkin sebelum ni kita kena qada. Jadi settlekan yang fardu dulu, ba'din settlekan yang solat sunat yang warid yang mungkin kita terlepas, diqadakan. Ba'din kadang dalam seminggu je kadang-kadang kita terlepas ini, kita terlepas itu. Kita pun boleh ingat kalau ada 1-2 yang kita terlepas tu, khalas ada masa kita qadakan dulu yang kita terlepas daripada solat sunat yang warid. Kemudian kalau ada masa yang lebih, baru kita buat nafil mutlak. La ilaha illallah. Tapi dalam keadaan kita yang sangat busy sekarang ni kan, subhanallah, banyak benda yang nak kena qada. Solat sunat nak kena qada, zikir nak kena qada, bacaan Al-Quran nak kena qada, baca kitab nak kena qada. Semua tak pernah habis. Tak pernah habis kita punya amalan-amalan. Hatta yang zikir tu tak pernah habis. Tak pernah habis on time. Tak pernah habis on time dan sempurna. La ilaha illallah. Ya Latif. Di antaranya ialah salat-salat nawafil yang sudah diserukan untuk diamalkan sebelum dan sesudah salat-salat fardu, dan salat-salat itu sudah pun terkenal masyhur, maka tidak perlu disebutkan lagi. Antaranya apa? Semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW bersabda, rakaatan qabla al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisi-isinya. Arba'an qabla adh-dhuhr wa arba'an ba'da adh-dhuhr. 2 rakaat sebelum zuhur ataupun 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, akan orang yang melakukannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh badannya daripada api neraka. 4 rakaat sebelum asar, ini bukan rawatib, akan tetapi boleh dilakukan sunnah. Rahimahullah imra'an salla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang melakukan solat sunat 4 rakaat sebelum waktu asar. Zuhur kita dapat pengampunan daripada Allah, asar kita dapat rahmat daripada Allah, wa hakadha. Dan juga 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Itu yang muakkad. Jadi 10 rakaat yang muakkad tak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada sihat ataupun tak sihat, sama ada muqim ataupun sewaktu safar. 10 rakaat ini tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, 2
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Adapun penambahannya seperti yang kita sebutkan, boleh tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, jadikan 4. Boleh tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur, jadikan 4. Boleh tambah 4 rakaat sebelum asar, bukan tambahlah, boleh lakukan 4 rakaat sebelum asar. Boleh lakukan 2 rakaat sebelum maghrib, boleh lakukan 2 rakaat sebelum isyak. Itu penambahan untuk rawatib, iaitu qabliyah dan ba'diyah. Di antaranya lagi ialah solat witir, dan dia ini adalah suatu solat yang tetap dan sangat digalakkan. Malah setengah para ulama telah mewajibkannya, seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah witir adalah wajib. Namun dalam mazhab Syafi'i dia adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut, dan solat witir ini hanya boleh dikerjakan oleh seseorang sesudah dia mengerjakan solat isya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra, fa'autiru ya ahlal Quran." Sesungguhnya Allah itu bersifat Maha Esa ataupun ganjil, dan dia suka kepada yang ganjil, maka bersolat witirlah wahai ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni siapa? Adakah orang yang menghafal Al-Quran sahaja? La. Ahli Al-Quran ni adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Kita semua beriman kepada Al-Quran, maka diseru kepada kita untuk menjaga solat witir. Sabdanya yang lain, "Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna." Sesungguhnya witir itu adalah satu kebenaran, maka barang siapa yang tidak bersolat witir bukanlah dari golongan kami. Solat witir itu paling banyak ialah 11 rakaat, dan yang paling sedikit patut dibuat ialah 3 rakaat sahaja. Dan bila dibuat pada pengakhiran malam, bagi siapa yang mempunyai adat kebiasaan yang tetap bangun malam pada akhirnya, itulah yang afdal. Berkata Nabi SAW, "Ija'alu akhir salatikum bil-lail witra." Jadikanlah akhir salat kamu pada waktu malam salat witir. Bagi siapa yang tiada mempunyai adat bangun malam, jika dibuatnya selepas salat isyak, itu pun sudah baik baginya. Jadi solat witir yang paling afdal buat di akhir malam sebelum subuh, ataupun bila-bila kita bangun tengah malam, kita solat nawafil, solat sunat di waktu malam, kemudian diakhiri solat sunat malam itu dengan witir, kemudian kita boleh tidur balik, kemudian bangun untuk solat subuh, ataupun kita bangun sebelum subuh. Tapi kalau kita susah nak bangun, ada orang dia susah nak bangun akhir malam, maka tak jadi masalah untuk dia awalkan di waktu awal malam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kebiasaannya dia orang yang berjaga-jaga, jadi dia akan solat witirnya di awal malam. Adapun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka dia akan orang yang berani dan dia confident atas diri dia, jadi dia akan buat di akhir malam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertib bangun malam Rasulullah ni berbeza-beza. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur sekejap, bangun lagi solat. Kemudian Nabi akan tidur, kemudian Nabi akan bangun lagi. Kemudian Nabi akan tidur, kemudian Nabi bangun. Kadang-kadang Nabi bangun sebahagian pertama daripada malam, kemudian tidur sebahagian kedua daripada malam. Kadang-kadang tidur sebahagian pertama daripada malam, bangun sebahagian kedua daripada malam. Kadang-kadang sepanjang malam tak tidur. Wahakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal qiyamul lail, tak pernah tinggal bangun malam, kerana ini adalah wajib bagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi paling sedikit solat witir ni adalah 3 rakaat. Walaupun boleh paling sikit 1 rakaat, tapi malulah kalau kita nak buat solat witir tu 1 rakaat. Sangat memalukan kalau kita buat 1 rakaat. Jadi paling kurang 3. Tapi kalau kita rasa 3 tu tak boleh, khalas, mafi muskilah. Istiqamah 1 rakaat, mafi muskilah. Ini at least kita buat. Jangan sampai kita tak buat. Jangan sampai kita tak buat. Tapi yang paling sempurna adalah 11 rakaat. Dan kalau sepanjang tahun kita tak mampu nak buat, kita pilih hari-hari yang mulia. Kita pilih hari-hari yang mulia untuk kita buat banyak sikit, lebih daripada 3. Contohnya apa? Contohnya malam Jumaat, kita perbanyakkan solat sunat di malam Jumaat. Antaranya kita perbanyakkan solat witir. Ataupun pada bulan Ramadan, hari-hari lain kita buat 3. Tapi bulan Ramadan kita perbanyakkan, tambahkan mungkin 5, mungkin 7, mungkin 9. Kalau sebaiknya 11. Ataupun setiap rakaat kita baca 3 kali qul huwallah. Jadi kita dapat sempurnakan solat witir di bulan Ramadan ataupun pada malam-malam yang mulia. Dan banyak riwayat, yakni orang-orang salih, cara mereka melakukan solat witir.
Ada sebahagian daripada mereka baca surah Yasin pada setiap rakaat. Ada sebahagian daripada mereka baca Qul Huwallah. Habib Hasan bin Salih Al-Bahab, dia baca rakaat kedua, setiap witir itu rakaat kedua dibaca beberapa ribu kali daripada surah Ikhlas. Beberapa ribu kali daripada surah Ikhlas. Dan rakaat pertama dia akan baca beberapa juzuk daripada Al-Quran setiap malam. Amalan mereka yang ini berbeza ikut himah masing-masing. Tapi kita untuk nak start, kalau kita dapat istiqamah dalam masa seminggu ataupun sebulan ni, kita niat daripada malam ni, kita niat untuk nak jaga witir paling kurang 1 rakaat. Kalau boleh 3. Kalau boleh kita 3 lah. Tapi katalah kita tak boleh sangat, 1. Tapi sepanjang bulan ataupun sepanjang bulan pertama ni, kita make sure tak tertinggal solat witir. Kita cuba untuk tak tinggal solat witir. Wabakdin bulan yang akan datang kita cuba pula tak tinggal minimum 3 rakaat. Kalau ada masa kita tambah 5 rakaat. Kita set target. Kita setkan target kita. Kemudian insya-Allah mengikut niat kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan. Tapi kadang-kadang problem ni kita tak ada niat langsung pun. Okay, bila ada masa pun kita buat, bila tak ada masa kalau sangat ma'alish ni tertinggal nak buat macam ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak ada rasa bersalah, kita tak ada rasa rugi, kita tak ada rasa kekurangan ataupun tertinggal bila kita tak melakukan solat witir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Ausani Khalil, telah berpesan kepada aku, kekasih aku, teman aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan untuk solat witir dan juga lagi satu solat duha. 3 perkara ni yang dipesan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tak pernah tinggal perkara tersebut. Rakaatan ad-duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan solat witir sebelum tidur. Jadi pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk sembahyang witir sebelum tidur. Mungkin Rasulullah SAW tahu keadaan sahabat-sahabat kan. Setengah ni insya-Allah dia boleh bangun sebelum subuh, setengahnya adzan subuh baru dia bangun. Jadi dipesan untuk melakukan witir sebelum tidur. Kita pun tahu keadaan kita masing-masing, jadi kita plankan bila kita nak lakukan solat witir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semangat seperti mana diberikan semangat kepada para salihin untuk menyempurnakan daripada amalan-amalan fardu mereka dan memperbanyakkan daripada ibadat sunat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan kecintaan dan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diringankan tubuh badan kita ini untuk memperbanyakkan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Dan kita doakan juga dengan keberkatan majlis pagi ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pertolongan, perlindungan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin, diberikan kesabaran ke atas mereka atas ujian yang ditimpa, dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran tersebut. Dan pada hakikatnya mereka mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian tersebut, dan banyak kelebihan-kelebihan yang disebutkan tentang bumi Palestin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba liman sakanal Gazzah wa Asqalan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berilah berita gembira kepada orang-orang yang duduk di Gazzah dan Asqalan. Asqalan ni daerah, maksudnya Gazzah berada dalam Asqalan. Asqalan ni macam daerah, Gazzah macam punya perkampungan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat juga, di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan, akan masukkan ke dalam syurga 70,000 orang tanpa hisab daripada bumi Palestin ataupun Gaza, dan 50,000 daripada mereka yang ini 50,000 yang lain. 70,000 masuk syurga tanpa hisab daripada bumi Asqalan ataupun Gaza. 50,000 lagi yang mati syahid, yang mana kepala mereka itu dipenggal dan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Mereka akan pegang kepala mereka sebab mereka mati syahid, iaitu dipenggal, dibunuh oleh orang kafir. Kata. Jadi banyak hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini adalah antara perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Ini perkara yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zahirnya, pada hakikatnya, ianya satu kezaliman dan pelampauan ataupun perkara yang melampau yang dilakukan oleh orang-orang zalim, akan tetapi kezaliman itu akan kembali kepada mereka. Adapun untuk mereka-mereka yang melalui ujian tersebut, mereka
berada dalam kenikmatan dan rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahkan yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat bahawa akan dipenuhi bumi ini dengan kezaliman. Akan dipenuhi di akhir zaman, bumi ini akan dipenuhi dengan kezaliman, dan selepas itu bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan seperti mana dipenuhi dengan kezaliman tersebut. Maksudnya akan datang, maksudnya bila kezaliman ini dah terlampau banyak dan melampau, akan datang satu orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah, ismuhu ka ismi, namanya seperti nama aku, wa ismu abi ka ismi abi, namanya seperti nama aku, nama ayahnya seperti nama ayahku, iaitu Imam Mahdi. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan menjadi asbab tertegaknya keadilan di akhir zaman nanti dengan bantuan Nabi Allah Isa alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, ahli keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita di bumi Palestin, dikuatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bantuannya Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diletakkan ke tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya syaitan menakut-nakutkan orang lain. Yukhawwifu awliya', iaitu menakut-nakutkan orang lain. Fala takhafuhum, kata Allah, maka janganlah takut kepada syaitan dan juga tentera-tentera syaitan, tapi takutlah aku in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Kita walaupun nampak ya ini mereka mempunyai senjata, mempunyai kekuatan secara zahir dan sebagainya, akan tetapi kita ada kekuatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan moga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kita dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.